Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Tak usah kata cerah matahari. Cerah. Boleh ambil video ke? Boleh ambil video kan? Boleh. Saja. Yalah, interview dah bang. Untuk apa? Tengok matahari. Oh, boleh tengok? Tapi sekejap. Dengan mata eh? Hang hati-hati. Ustaz tengok dah? Walau aku tak pakai tu. Ni buat auto track ke? Buat apa sekarang? Manual. Apa kena berhubung lah dengan pihak sekolah untuk pihak PUM. Benda ni adalah mizwala tu basically jam matahari dalam bahasa Arab. So cara tentukan dia, so sekarang dia macam indikator lah. Masa sekolah rendah kan ataupun sekolah menengah, ada yang kita buat kira guna tongkat tu yang tentukan zuhur tu. Tentukan zuhur bila masuk. So kalau lebih tu bayang tongkat tu lebih, maksudnya zuhur tu masuk. Dia boleh macam gini function dia. Cuma kalau ini dia bukan setakat tentukan waktu zuhur. Dia tentukan terus waktu dia pukul berapa. Ni kan. Dah ada line sini ni. Ini menentukan dia punya waktu dia. So contoh ni pukul 8, pukul 9, pukul 10. So bayang ni dekat sini kan. Bayang ni dekat line 1, 2, 3, 4, 5. Dekat yang tu dia punya. Betul, hujung ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So kira ada 12 line total dalam 1 jam. So bila 12 dalam 1 jam, actually 60 minit bahagi 12 lah. 60 minit bagi 12, kita akan dapat 5 minit satu line kotak kecil tu. Yes, betul. Setiap satu kotak tu adalah 5 minit. 5, so 10. Contoh sekarang 9.23. Sekarang 9.23. Okay, so kita kira daripada sini dulu. 1, 2, 3, 4. Ni dia dekat dengan tengok dia punya hujung bawah, punya hujung atas. So 1, 2, 3, 4. Sekarang dah 20. Okey, dah 20. Sekarang 9, 23. Dia tak masuk 25 lagi. Tapi dia dah hampir masuk 25. Tapi kat sini mizwala ni bukan kita boleh terus tentukan waktu ni. Kita ada benda panggilnya apa, penggunaan ni bawah ni. Okey, penggunaan mizwala memerlukan pembetulan persamaan waktu ataupun equation of time EOT bagi mendapat ketepatan bacaan waktu semasa. So macam tadi kan kita nampak dia punya tu pada line keempat. Macam mana tadi? Line keempat, lepas tu hampir masuk ke 5. Dan waktu yang kita tentukan tadi adalah 9.23 atau 20.24. So macam mana nak apply EOT ni? Okey, kalau kita tengok EOT, ini adalah EOT. So EOT adalah yang ini. Ini menentukan berapa minit kita kena tolak ataupun kita kena tambah dia hari tertentu. So contoh sekarang berapa tarikh dia? 26 Mei. So kita tengok 26 Mei. Mei kat mana? Okey, sini 6. Sini 26. Tepat lah. Bulan-bulan dia. Yes, betul. So 26 Mei. 26 Mei kita tarik ke bawah. Dia ada berapa minit? Nah, tolak 2 minit. So macam ikutkan tadi. So kita kena tolakkan EOT yang dia bagi. So negatif 2 minit. So kita kena tolak pada line yang dia kena dan tolak 2 minit. So tolak 2 minit. Tadi hampir lah. Hampir ke 25. Itu 24. So kita tolak 2 akan jadi 922 lebih kurang. Banyak kiraan dia. Ya betul. Lebih kurang gitulah. So itulah cara macam mana kita gunakan mizwala untuk kirakan tentukan masa yang spesifik untuk setiap hari. Ini adalah dia tak boleh sebarang tempat. Dia kena ada tempat yang sesuai, rata, and tempat tu tak ada halangan lah sekitar. Tapi dia tak adalah macam tak ada matahari terus kita tak boleh tentukan. Matahari sendiri pun dah tunjuk pukul berapa tu. Kita tahu kan kalau straight atas pukul 1 kan. So kalau pukul kalau 45 lebih kurang 1 ke 7. 1 ke 7 bahagi 2. 1 ke 7 berapa jam? So 7 ke 13 lah. 7 ke 13 kita akan dapat 6 jam. 6 jam bahagi 2, 3. So 7 tambah 3, 10. So kalau 45 matahari tu
pukul 10 lah time tu. Lebih kurang gitu je. Kita boleh agak lah. So begitulah cara gunakan mizwalah pada hari tertentu dan masa tertentu. Ni teleskop. Dia punya penggunaan dia macam mana? Okey, function teleskop ni so function dia adalah untuk mencari bintang lah. Untuk sebab teleskop kita bukan just tengok saja, observe benda tu. Macam apa dia punya sifat and apa dia punya keadaan. So contoh, kita kalau siang kita boleh track matahari je lah. Kalau bulan purnama, kita boleh nampak bulan sahaja. Bila bulan tu hilang sikit ataupun dia beredar ke tempat lain, bahagian yang satu lagi tu baru kita boleh nampak bintang. Tapi bintang yang tertentu je lah kalau dia cukup terang. Tapi kalau bulan tu anak bulan, iaitu tak ada bulan langsung kan, kita akan nampak clear sky. Itu semua bintang. Jadi dengan bintang-bintang tu kita akan track bintang, and then kita akan observe apa dia punya ciri ataupun sifat tu. So contohlah bintang paling mudah kita nampak ialah bintang belantik ataupun Orion yang anak pemanah tu kan. So kalau kat pemanah tu kita akan ada nampak 3 line paling terang kat situ. So 3 line paling terang tu kita akan observe daripada sifat dia daripada magnitude. Magnitude tu apa? Adalah kecerahan satu bintang. Daripada kecerahan satu bintang, kita boleh tentukan dia punya jarak dia, dan kita boleh tentukan dia punya usia dan suhu. Boleh tunjuk kat saya macam mana cara nak tengok? Boleh. Okey. Nak tengok cara. Okey, so sekarang kalau cikgu tengok, kita ada 3 komponen besar. Model. Kita ada 3 main komponen. Satu kaki. Kaki ni sampai sini, satu main komponen. Lepas tu secondnya body. Body ni body lah. Lepas tu third komponen adalah teleskopnya sendiri. Okey. Teleskop ni dia terdiri daripada 3 main komponen. Tapi kepala dia ataupun teleskop dia boleh ubah-ubah. Yang ini badan dan kaki kena sentiasa pair. Kalau lain jenis tak boleh pair. Tapi disebabkan dia sama jenis, so boleh pair. Ini adalah remote untuk kontrol dia punya teleskop. Kalau teleskop apa nak kata panggil, nampak tak teleskop moden? Nampak? Boleh. Kena main-main sikit. Tak nampak saya punya kamera. Letak dia kat atas tu. Cuba letak kat atas. Oh, nampak lah. Nampak bulat tu. Kalau dekat lagi boleh nampak jelas lah. Cikgu letak dekat dia punya mata. Tapi blur. Dia blur. Tadi nampak dah. Oh, tu kan? Tu kan? Ni juga. Saya pegang. Cerah sangat. Tak nampak lah. Boleh. Tu kan? Dia tekan bagi tak tu. Nampak. Dia boleh. Cakap je lah. Cara okay. bila kita tengok tu, kita boleh tahu lah. Kita boleh tahu dia punya magnitude. Daripada magnitude tu kita tahu dia punya jarak dan usia dia. So bila tahu jarak dan usia, kita boleh kumpulkanlah setiap bintang-bintang tu dalam dia punya kumpulan-kumpulan dia. Sebab bintang tu sendiri adalah matahari. Dia adalah siang boleh tengok matahari, kalau malam boleh tengok Bulan boleh. yes, bulan dan bintang. Bintang tak nampak. Dia setakat macam bintik je lah. Kalau macam kita tengok malam, bintang tu nampak bentuk macam nampak cahaya je lah. Dia macam cahaya lah, cahaya yang berkelip lah. Kalau planet dia boleh nampak. Oh, nampak dia punya bentuk kan. Sebab bintang ni dia sangat jauh. Dia tak macam planet. Planet ni jauh je. Kalau macam bintang dia sangat jauh. Macam bulan? Bulan lagi dekat lah. Kita boleh tengok. Memang kita boleh nampak lurah dia. Dia punya lekuk-lekuk pun boleh nampak. Jaga masa kalau malam nak tengok waktu jam berapa sampai jam berapa ke? Dia gelap boleh tengok. Boleh. Dia gelap boleh tengok dah. Asalkan kalau nak lagi cantik, kita elakkan pencemaran cahaya lah. Duduk tempat-tempat yang paling gelap sekali ke. Oh, maknanya masa nak tengok tu
kawasan ni tak boleh. Tak boleh lampu lah. Kalau nak lagi cantik lah. Macam tu. Yang masa bulan puasa dia tengok nak tahu tempoh raya apa semua anak bulan inilah anak bulan. Kalau untuk anak bulan kita cari matahari dululah. Lepas dah cari matahari baru kita gerakkan ke bulan. Macam tu. Jadi alat-alatnya. Ini alatnya. Teleskop. Macam ni buat dari Jadi Rabu ni kita akan jalankan cerapan lah. Pada Rabu ni untuk Zulhijjah. Penetapan 1 Zulhijjah. Macam tu. Pasti dia lepas tengok tu macam yang adik cakap tadi dia ada pengiraan-pengiraan ni baru tahu Kalau untuk bukan tengok tu terus tahu tak. Dia ada dia proses lah prosedur dia kan. Biasanya kalau untuk cerapan anak bulan ni kita pakai teodolite dulu. Lepas dah pakai teodolite kita tengok sekali dengan teleskop ni. Teleskop ni untuk kejelasan saja. Kita nak nampak. Kalau contoh tak nampak ikut teodolite tu boleh tengok kat sini. Dia bukan untuk pengiraan, dia cuma untuk kejelasan sahaja. Kejelasan anak bulan tu. Pengajian apa biasa belajar tu? Kalau kat APUM ni kita dia tu under course falak ataupun astronomi. Saya memang astronomi. Dia main course dia adalah syariah, tapi pengkhususan falak. Ijazah Sarjana Muda Syariah, pengkhususan falak. Ya betul, ada. Pengkhususan falak tapi ya betul. Pengajian syariah kan? Ya. So biasa dengan pengajian syariah je. Betul. Sebab API dah mansuhkan dia punya sebutan pengkhususan tu. So dia terus big syariah saja. Kalau budak-budak macam minat benda-benda berkaitan dengan falak ni kan. Apa subjek yang dia akan target adalah main sekali math lah, of course. Betul. So kalau tak suka math tu susah sikit lah. Ya. Lepas tu secondly fizik, and then admat. Admat tu taklah kata macam penting sangat, tapi sebab apply kan? Yes. Tapi dia boleh dikatakan admat tu tak terlalu apply untuk falak ni. Sebab kita ada subjek math tu sendiri yang ajar macam mana nak kira semua benda ni. So tak perlu risau kalau admat tak ambil atau tak mahir. Yang penting math tu okey. Okey, pesanan pada adik-adik yang nak masuk UM. Okey. So pesanan tak kisah kan. So pesanan untuk adik-adik yang nak masuk APUM, saya sarankan kalau korang nak masuk, korang kena cintakan ilmu. Cintakan ilmu dan siap sedia untuk menambah ilmu yang lebih daripada penguasaan korang. Jadi adik-adik boleh teruskan berkarya untuk Sketsa TV Dunia di Hujung Jari. Kerana ilmu itu bukan sekadar di dalam kelas, tapi ilmu adalah untuk kehidupan seharian. Sketsa TV Dunia di Hujung Jari. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.